olive oil. Kamera kat sini, tembak sini kamera. Olive oil. Then I add chopped garlic. Jadi makanan orang Itali dia banyak pakai bawang putih. Chopped garlic, alright. Then a bit chopped shallot, sikit je. Chopped shallot bagi naik wangi. Dan kita masuklah, terpulanglah nak buat mushroom apa ni, saya masukkan slice turkey, smoked turkey, cold cut. Dan saya masuk mushroom. Mushroom ni boleh pakai fried mushroom, shiitake mushroom, block mushroom, up to you. Kemudian kita just saute a bit. Right. Then nak dapatkan aroma, Ariel saya masukkan black pepper crush, pedas-pedas sikit. Sebut lada hitam dikisar. Dan nak pedas sikit, saya masukkan chili flakes dan saya masukkan mixed herb. Right. Orang Malaysia kan? Ya, orang Malaysia nak pedas. Jadi benda ni kalau datang kat ball bearing yang masaknya Syekh Azril lah, bukan saya. Then saya masukkan krim Saya masukkan krim. Just saute it. Dan saya masukkan thickening agent, egg yolk, kuning telur ni. Kita pakai kuning telur, kuning telur. Egg yolk ni sebenarnya dalam bahasa France kita combine, dia pakai, kita panggil liaison. Kita panggil egg yolk. Kita masukkan egg yolk dan kita masukkan spaghetti, that's all. Dan just kita kacau. Kita kacau, you see. Jangan kadang-kadang setengah-setengah orang tu dia masuk cornstarch, bukan, tak boleh. Don't, very nice, very shiny. Last kali nak bagi cantik berkilat sikit, you tuang sikit minyak zap. Then you masukkan garam, sedikit garam dan serbuk perasa. Dah pun siap. Ready? Simple tak, Ril? Yes, very simple. Very simple. Okay, ready? Fokus kat sini kamera, dekat pinggan ni. The best kita pakai fork. Tak pakai fork pun tak apa. Sebab restoran Azril selalu busy. Saya letak macam ni je. Kalau boleh kita pakai fork, kita roll aja. See, kalau you nak rasa, datang dekat ball bearing, memang famous spaghetti carbonara ni. Our signature dekat ball bearing, right? Kalau western memang orang akan spaghetti carbonara. Sprinkle with chili flake, sprinkle with chopped parsley, and a bit parmesan cheese kalau ada. Alright? Lupa ni dia. Kita letak parmesan cheese. Okay. Berapa Azri kita jual spaghetti carbonara ni? Spaghetti carbonara kita berharga RM berapa? RM28. Yeah, you know sebab RM28